Halo guys, selamat pagi. Hari ni kita nak pergi ICT Waterpark. So kita nak pergi isi minyak dulu. Jumpa korang nanti dekat ICT Waterpark. Let's go. Kita sudah sampai ICT Waterpark. Mari kita. Hai Isha. Apa perasaan anda? Tak ada kata-kata? Tu depan tu. Oh, bapak tinggi. Ini kira sini. Tu. Botol ni tak payah? Tinggal lah. Minum lah. Boleh. Kalau duduk 5.5, kalau nak keluar masuk boleh. So kita dah masuk dah. Untuk dewasa RM30, kanak-kanak pun RM30. Kalau kau nak bawa air putih, kena bawa Tupperware bekas. Bawa air mineral punya botol tak boleh. Kena bawa tumbler. Ini dia punya wave pool. Nanti mungkin ada ombak lah kejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah first try kita. Masuk dalam air. Aku tak tahu boleh masuk air ke tidak. Kau nak lari mana? Kenapa dah nangis? Rara tak boleh berenang. Macam mana? Tengok mama dengan Cida naik. Nak ikut tak? Bye. Bye-bye. Tunggu ayah. Oh. Dah berani dia naik. Slow-slow. Okay. Oh. Tu boleh. Ayah. Oh. Berbaloi, ramai orang dia expect more lah. Bayar murah nak expect banyak-banyak. Ini pun dah banyak lah. Tadi ada siap ada buih semua. Tapi Ishan naik seorang. Ada ombak. So aku pun dah nak balik dah ni. Kat sini memang best. Dia datang bawa anak-anak sesuai, sangat sesuai. Mak dengan bapa boleh naik sekali. Jangan lupa belanja, subscribe, like, komen, share. Jumpa lagi next video. Bye.